Dalam juzuk yang ke-22, Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang terus kuat dalam menghadapi ujian dunia. Antaranya adalah Allah Ta'ala menyatakan bahawa dunia ini hanya sementara sahaja, yang mana kekal dia adalah akhirat. Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Fatir, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. Allah kata, dan orang-orang yang mana diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala ni mengucapkan syukur kerana Allah menghilangkan rasa sedih daripada mereka. Dan Allah Ta'ala ini adalah Tuhan yang maha pengampun lagi sentiasa memberi balasan yang baik. Iaitu kita faham daripada sini, mereka yang disebutkan dalam ayat ini adalah merujuk kepada ahli syurga. Ahli syurga yang mana telah pun Allah Ta'ala kurniakan nikmat kepada mereka. Tetapi kita fahami kenapa Allah sebut tentang ahli syurga ni dia dihilangkan kedukaan. Kerana kita fahami daripada usaha dan juga kehidupan ahli syurga ini, mereka di dunia dulu mempunyai sangat banyak kesukaran dan sangat banyak ujian. Bukan senang untuk menjadi orang baik di dunia ni sebenarnya, sahabat-sahabat. Disebab tu Allah Ta'ala sebutkan antara ucapan mereka adalah Allah yang menghilangkan kedukaan. Jadi apabila kita melihat kepada ayat ni, kita dapat memahami bahawa kalaulah kita mempunyai kesukaran dan kedukaan dalam keadaan kita berusaha untuk taat kepada Allah, janganlah bersedih kerana nanti kelak Allah Ta'ala akan menghilangkan kesemuanya itu, dan itu akan dapat dicapai oleh kita semua apabila kita mencapai kepada syurga Allah Ta'ala yang kita sedang berusaha untuk kerja beramal-amal.